Podcast bersama Sheikh Dr. Omar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, ini adalah episod yang baru daripada podcast bersama Dr. Sheikh Omar. Dan insyaAllah ta'ala pada kali ini kita ada tetamu yang istimewa yang dia adalah Al-Fadil Ustaz Arif Safwan. InsyaAllah kita akan ada bersama tetamu kita ini dalam episod ini, dan Ustaz Arif dia antara orang yang gabungkan antara dua bidang. Dia ustaz, dia lecturer, dan pada masa yang sama dia adalah seorang businessman. Maka dia membawa soalan-soalan kali ini untuk Syekh. Maka jom kita memperbahaskan dengan Ustaz Arif. Ahlan wa sahlan bika Ustaz Arif. أهلا وسهلا بكم شيخ. Kaifa haluka? الحمد لله بخير. Barakallahu fik. أهلا I know وسهلا. that you speak 3 languages. MashaAllah. Yes, 2, but plus a bit of the extra one. MashaAllah. Inshallah. Arabic, English, and Malay. Malay. MashaAllah. Barakallahu fik. Inshallah. And some Chinese also. Mandarin. Yes, a little bit. 一点点. Okay, ni hao ma. 很好. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So for today, inshallah ta'ala, we will use mixed languages. Yes, Can. can. Okay, inshallah ta'ala. You are welcome. Ahlan wa sahlan أهلا bika. بكم شيخ. Thank you for inviting. Akramakallah. I think, inshallah ta'ala, for today we have an important topic. We were discussing before we started recording that there are matters related to business, especially that we are still many in Mood Raya. So many, they feel they need some motivation. Yeah. So what do you have for today? Well, the thing that I see happening among the Muslim community, especially in Malaysia, specifically in Malaysia, is that we are not much involved in business. Mhm. And in the reality, we are in need of that. Kita sangat perlukan orang Islam yang terlibat dalam bisnes di Malaysia. Sedangkan kita yang paling ramai di Malaysia, rakyat Malaysia. Tetapi ekonomi itu terlepas daripada pemilikan orang Islam secara majoriti di Malaysia. Jadi antara yang saya nak tanya Syekh, if possible, is can you share with us what is the importance of business for Muslims in general, and who should participate in it, and how can they start, and who should start actually? Who should start in business? Yeah. Yeah. MashaAllah. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. If we look in the history, dalam sejarah kita orang Islam, memang dalam bidang bisnes kita telah membuat banyak, dan Ustaz Arif tahu pakar sejarah juga, MashaAllah. So in the history we have done a lot in business, and actually Islam was spread in this area through the Muslim traders. Bila kapal-kapal orang Arab yang mereka businessman yang besar, dan pada masa yang sama mereka adalah ustaz-ustaz, mereka adalah duat. Yeah. Mereka datang membawa Islam, membawa bisnes bersama mereka, dan bisnes telah jadi jalan untuk menyebarkan dakwah. So fikrah ini bukan fikrah yang asing daripada community kita orang Islam. Untuk kita menjalankan bisnes yang kuat, bahkan yang international business, kita boleh kira the international business of Muslims. It was the reason to spread Islam in many areas, not only in the Malay areas, tapi pun di tempat-tempat yang lain. Subhanallah al-azim. Dan kalau kita boleh melihat result daripada business sambil dakwah, jutaan manusia telah memeluk agama Islam dengan sebab perkara itu. Maka kita orang Islam jangan kita pisahkan antara pergerakan
pergerakan dakwah dan bisnes. Hendaklah kita buat dua-dua. Kerana tujuan kita mahu sebarkan dakwah, kita mahu ajarkan ilmu sebagai para da'i, tapi bisnes itu jalan yang besar baginya. Ini this is one of the important matters for the business. Maknanya bagi orang, jika dia tidak mahu melihat hanya dari sudut bisnes, dia melihatnya dari sudut dakwah, ini sudah untungan yang besar bagi kita untuk sebarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mahu melihat pada zaman yang terkemudian, yang in this era, we find many youngsters, they don't have this idea, which is to do business with da'wah. As if they did not read the history, and as if they don't have this motivation. Subhanallah al-Azim, if we look in the ahadith, and if we look in Al-Quran Al-Karim about good deeds which are mentioned, amalan yang baik yang kita digalakkan untuk membuatnya, antaranya adalah kita infak dan bersedekah. Itu infak dan bersedekah dengan harta. Maka kalau kita ada jalan untuk dapat harta dengan halal, boleh kita menggunakannya untuk taat. Seorang lelaki yang diwajibkan atasnya memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya yang kecil, maka bagaimana dia akan melaksanakan kewajipan itu kalau dia tidak ada jalan untuk dapat daripadanya pendapatan supaya dia melaksanakan kewajipan itu. Maka mencarikan rezeki, usaha untuk membuat bisnes, ini adalah sesuatu yang penting bagi kita orang Islam. Penting bagi individu, penting bagi community, penting bagi negara kita dan kemajuan negara kita juga. Kerana kita pasti suka negara kita lagi ke depan, pada ekonomi, pada teknologi, kita membawanya ke depan, dan bisnes adalah antara faktor yang sangat penting bagi perkara ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah mengkhabarkan tentang sumber yang baik bagi makanan seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya, tiada seorang yang makan makanan lagi baik daripada makanan yang dia dapatnya daripada usaha kerjanya. Dan ini warid dalam Sahih Al-Bukhari. Dan warid bahawasanya Dawud alaihi salam, Nabiullah Dawud, seorang nabi yang mulia, dia sendiri ada bisnes yang dia buat. Apakah ia? Jenis bisnes yang Sayyiduna Dawud alaihi salam, yang Allah menurunkan ke atasnya Az-Zabur, dan dia seorang nabi mulia, dia seorang muslim, kerana semua para anbiya beragama Islam. Maka Dawud alaihi salam kerjanya dia membuat daripada besi, dia membuat perisai. Perisai yang digunakan untuk perang, dia buat perisai daripada besi. Dan antara mukjizat yang Allah Ta'ala telah memberikan kepada Dawud alaihi salam, Allah telah menjadikan besi lembut di tangannya. Subhanallah. So dengan tangannya dia boleh bentukkannya. Subhanallah. Tak perlu tukul hammer. Ini antara mukjizat yang Allah memberikan kepada Dawud. Dan Abu Hanifah radhiyallahu anhu, imam yang besar yang terkenal, dia kerja atau bisnes dia jual kain. Dia ada kedai, dia jual kain. Dan ada ramai ulama dan ramai fuqaha yang mereka ada bisnes. Subhanallahil azim. Maka fikrah bisnes bagi kita orang Islam ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Hatta antara para sahabat kita melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Abdul Rahman ibn Auf, mereka ini dikira antara orang-orang kaya, bukan sekadar
mereka buat bisnes yang kecil yang cukup untuk diri mereka, bahkan buat bisnes besar yang cukup untuk keperluan umat. Sampai Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, apabila baginda minta daripada para sahabat memberi sedekah dan sumbangan untuk membantu tentera yang baginda tengah membuat persiapan bagi tentera itu, Uthman radhiyallahu anhu telah menyambung 100 unta dengan semua yang keperluan yang ada atasnya. Dia ada dahulu, kalau untuk transportation bagi barang dagangan, mereka guna unta. Sekarang lori, Ustaz, atas highway kita nampak banyak lori malam. Betul. Dahulu unta. So Uthman radhiyallahu anhu ada banyak unta. Dia hantar ke Asyam. Dia bawa barang dagangan, import, export. Uthman radhiyallahu anhu, Uthman ibn International. Masya Allah, international business. Bukan hanya dalam Peninsula Arab. Sampai ke Asyam. Maka Uthman radhiyallahu anhu baru sampai unta-untanya itu daripada Asyam, dan baginda menyuruh para sahabat untuk mereka memberi sumbangan. Maka dia kata, alayya mi'atun minal ibli bi ahmaliha wa athqaliha. Yani saya akan menyumbang 100 unta dengan semua yang diperlukan atasnya. Subhanallahil azim. Dia tidak fikir, nanti 100 unta ini berapa rugi. Satu unta, Ustaz, itu mahal. Even sekarang pun mahal. Especially the one that can travel. Travel from Peninsula Arab, Jazirah Al-Arabiyah kepada heavy duty camel. Masya Allah al-azim. Dan dia sudi untuk menyumbang. Kemudian baginda ulang sekali lagi, dia memberi 100 unta lagi. Masya Allah. Dan baginda menyuruh mereka lagi, dia memberi tambahan 100 unta. Sampai Uthman dia sponsor 1 tentera. Masya Allah. Itu bila orang bertakwa membuat bisnes. Dia membuat bisnes dengan tujuan yang baik, jadi mudah bagi hatinya untuk dia menyumbang, dan Allah mempermudahkan baginya urusan bisnes dia. Masya Allah azim. Maka ini adalah sedikit tentang pentingnya bisnes bagi kita orang Islam. Subhanallah. Jadi kalau kita fikir by today's standards, it's like giving donation of a whole fleet of logistics company truck. Subhanallah. 300 trucks for the Subhanallah. So, Sheikh, we hear about the stories of the Sahaba, how they were strong financially, that they can help the Ummah in a strong way. How does one who is involved in business or in any profession to earn money, how does one keep the momentum and motivation, Sheikh? Because we see that after a long break, cuti raya, tired, then with the children, with the family, and then they're visiting everywhere, sometimes they lose track of their business. And truth be told, I myself feel a bit of that right now. I'm trying to build up momentum. So if you don't have strong momentum, I don't think we can reach the level of Sayyidina Uthman or Abu Bakr as-Siddiq. So how to combat this issue, Sheikh? Kita orang Islam, we take our motivation from our religion. So let us try to focus upon what is the benefit of this matter for us in the hereafter, because we know all this wealth will not go with us to the grave. So kita akan tinggalkan semua, kita akan masuk dalam kubur. Tapi apakah perkara yang kita boleh menjadikannya sebagai motivasi bagi kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Maknanya, alangkah baiknya harta yang salih, yang baik, yang diambil daripada halal, diguna pada halal, bagi orang yang salih. Maknanya orang salih yang bertakwa. Dan siapakah yang bertakwa itu? Yang telah belajar ilmu fardu ain, yang beramal, membuat segala yang wajib, meninggalkan segala yang haram, yang berpegang dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah yang betul.
akidah dia betul, itu adalah orang yang salih. Maka tanpa belajar fardu ain, tidak dikira orang sebagai salih. Maka seorang yang mahu jadi businessman yang salih, yang baik, yang bertakwa, bukan sekadar dengan dia bagi sumbangan atau sedekah, bukan. Mesti dia belajar ilmu fardu ain, tahu apa yang wajib, apa yang haram. Salatnya dia kena jaga, puasanya dia kena jaga. Puasa Ramadan dia kena jaga kewajipan yang Allah telah mewajibkan ke atas dia. Dan dia kena menjauhi perkara-perkara yang haram. Khususnya sekarang dalam bidang bisnes ada banyak perkara yang haram yang kalau orang tidak belajar boleh jatuh dalam macam-macam. Ada yang dia makan riba, dia tak tahu ini riba. Subhanallahil azim. Maka bagi kita, jom kita ambil motivasi daripada agama kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam memuji harta yang baik bagi lelaki yang salih. Kenapa? Kerana ini akan menambahkan baginya pahala. Dia akan menggunakannya untuk manfaatnya di akhirat. Maka kita bila masuk dalam bidang bisnes, jangan kita fikir hanya seperti mana ramai orang fikir, okey, berapa tambahan, berapa untung fizikal duniawi ini, dan lupa tentang apakah orang akan dapat melalui jalan ini untuk akhiratnya. Saya bagi contoh, seorang lelaki yang ada family, ada isteri, ada anak kecil, ada orang yang wajib dia untuk menafkahkan mereka. Bila dia buat bisnes dengan niat mahu dapat yang wajib, niatnya dia buat ini kerana dengan ini dia mahu melaksanakan yang wajib, maka dia dapat pahala. Orang yang dia ada bisnes yang besar, mungkin dia kata saya ada bisnes besar, lagi besar daripada sekadar nak carikan makan minum dan nafkah untuk isteri dan anak. Bila niatnya dia keluar untuk membuat bisnes, mungkin dia travel pergi China, pergi ke Europe, pergi untuk nak buat bisnes dia. Tapi niatnya harta yang masuk, saya mahu gunakannya pada taat. Saya mahu menyumbang, saya mahu membina masjid, saya mahu membantu madrasah, dakwah, saya mahu memperkuatkan umat Islam. Ini akan jadi antara faktor yang jaga umat Islam, kerana kekuatan ekonomi adalah antara faktor yang boleh jaga negara kita. Kalau negara kita ekonominya down, maka menjadikan kita antara negara yang pergi cari nak meminta-minta daripada negara yang lain, dan ini menjadikan orang lain memandang rendah kepada kita dalam banyak keadaan. Maka sangat penting bagi kita orang Islam ada kekuatan ekonomi itu bagi negara kita. Maka bila orang dia buat bisnes dengan niat yang baik, dia dapat pahala, insya-Allah taala dia dapat pahala bila dia betulkan niatnya. So bila dia keluar pada pagi, dia kena ingat niatnya. Jaga niat, selalu jaga niat. Kemudian ketika membuat bisnes, buat dakwah sekali. Hatta mungkin kita membuat bisnes dengan non-Muslim, peluang juga untuk buat dakwah. Tunjukkan, mula dengan tunjukkan akhlak yang baik. Kalau dapat dia tak mahu dengar tentang detail agama kita, dia tidak mahu dengar tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tunjukkan bagi dia akhlak baik dahulu. Bagi hatinya terbuka untuk mendengar nanti daripada kita. Mungkin bagi kepada dia hadiah, bagi dia discount, bagi dia supaya dia rasa he is excited to hear from us. Subhanallahil azim. Ini adalah peluang. Atau mungkin kita dapat customer pemuda mungkin. Ini peluang untuk kita cakap dengan dia, jemput dia datang hadir majlis ilmu, atau mungkin makcik atau suri rumah. Semua itu kita boleh motivasikan mereka juga untuk mereka datang ke masjid, datang surau, join majlis ilmu. Maka kekalkan apa yang memotivasikan kita untuk akhirat dalam bisnes. Khususnya kita akan mati, tidak akan kekal di dalam dunia ini. Kalau orang tidak bermotivasi terhadap bisnes sendiri, maka dia kena ingat kubur. Jika ini adalah yang dia
yang dia mampu gunakan masanya padanya, yang kebanyakan masanya, Ya. dan boleh membuatnya dengan cara yang dapat pahala, maka kenapa ditinggalkan? Kerana ada setengah orang dia bukan ustaz. Ya. Macam Ustaz Arif, contoh, kalau tak mahu buat bisnes pada masa tertentu, dia boleh mengajar, boleh buat. Tapi ada setengah orang skills dia hanya bisnes. Dia tak pandai mengajar orang atau maka jangan dia tinggalkan jalan yang dia boleh dapat daripadanya pahala dengan cara yang kita telah syarahkan tadi. Baik. So tadi antara poin penting yang Syekh cakap, niat kena betul, dan juga jadi orang bertakwa. Naam, sahih. Jadi Syekh ada beberapa business practices yang saya that I encountered throughout my short experience in trying to do some business, is that sometimes the seller, they will overclaim about their products, and sometimes they give misinformation. The product, maybe the quality is very high, Japan standards, but it's not made in Japan, but they still promote this is made in Japan. So what is the hukum, Sheikh, in these cases like this, and how does it affect one's business in terms of barakah? Can you share with this? وارد di dalam hadis التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. Maknanya seorang peniaga, orang yang membuat bisnes dan dia jujur, saduq, dia bertakwa kepada Allah pada bisnes dia. Dia tidak tipu orang, tidak cakap bohong untuk nak jual barang dia. Di akhirat dia akan dihimpunkan bersama para anbiya, ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Maka dia akan dihimpunkan dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada. Tengok kepada martabat ini yang orang yang membuat bisnes, jika dia jaga betul-betul, tidak tipu orang, dia buat dengan jujur, tengok apakah dia dapat di akhirat. Ini kenapa? Kerana ini Ustaz perlukan kepada mujahadah yang besar. Ini perlu kepada mujahadah yang besar. Ramai orang bila masuk dalam bidang bisnes, mereka melihat numbers and profit berapa ini. So ada ramai yang lemah. Jadi lemah depan untungan yang besar dari sudut harta, maka boleh jadi dia akan jatuh dalam perkara yang tidak berselari dengan syarak. So kalau orang dia tipu dalam bisnes dia, ini haram. Dia kata ini made in Germany, sedangkan ia dibuat di tempat lain, bukan di Germany. Atau dia kata made in Taiwan, tapi ia bukan. Maka ini adalah haram. Dan orang dia kena jaga, elakkan perkara yang menghilangkan barakah daripada bisnes dia dan membuat perkara yang menambahkan barakah. Antara perkara yang menambahkan barakah adalah dia bayar zakat, dia bersedekah, dia membantu orang fakir, miskin. Ini menambahkan barakah. Dan juga dia memperbanyakkan doa dan zikir. Maka ini insyaAllah membantu dia. Supaya orang dia maintain buat dengan jujur betul, hendaklah dia ingat akhirat dan ingat bahawasanya dia tidak mampu tahan azab di akhirat. Maka warid di dalam hadis, inna unasan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Maknanya ada setengah orang mereka masuk dalam urusan harta, tapi mereka buat perkara haram, dan mereka akan dapat api neraka di akhirat. Mereka akan masuk dalam api neraka di akhirat. Kenapa? Kerana kesalahan yang dia buat dalam urusan bisnes harta yang dia buat. Maka ada sebahagian perkara kesalahan jika orang buat dikira dosa besar. Contoh riba itu dosa besar, dan ada perkara-perkara yang dikira dosa besar. Maka
Kalau orang jatuh dalam dosa besar, yani he deserves to be tortured in hellfire. So seorang kena jaga. Jangan hanya ingat kemanisan business dan untung yang banyak, tapi dia kena juga ingat hari akhirat dan api neraka. Subhanallah. Tadi Syekh pun ada sebut antara perkara yang kena jaga, banyak doa dan zikir. Ada tak Syekh amalan-amalan atau doa yang tertentu yang especially for those in business, they should pay attention to? Nah, sebenarnya amalan untuk rezeki banyak, tapi kita mula dengan pertama. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Maknanya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala menjadikan baginya jalan keluar daripada kesusahan dan menjadikan rezeki sampai kepadanya daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Subhanallahil azim. Maka ayat ini hendaklah orang kekalkan di dalam hatinya. Jangan hanya dia buat business plan dan market survey dan itu, ambil perkara yang zahir ini, kemudian sebab-sebab yang lain yang kita belajar dalam agama kita orang abaikan. Jangan. Maka ketakwaan itu seperti mana kita sebut Ustaz, mesti belajar ilmu fardu ain. Dan alhamdulillah kita di bulan Ramadan tadi kita dah mula syarahkan kitab Sulam Al-Mubtadi karangan Syekh Dawud Al-Fatani. Ada dalam page kita rakaman, orang boleh masuk dan mula belajar. Dan kita pernah buat di Ramadan yang sebelum pun syarahan tentang fardu ain. Ada pun daurah dan kursus yang kita pernah buat tentang muamalat. Dan alhamdulillah sepanjang tahun kita ada banyak majlis ilmu mengajar tentang ilmu fardu ain. Maka hendaklah seorang yang dia nak masuk dalam bisnes memastikan dirinya bertakwa dengan belajar fardu ain dan beramal dengannya. Dan antara apa yang orang boleh buat adalah dia memperbanyakkan zikir. Subhanallahi wa bihamdih. Memperbanyakkan tasbih. Ini antara sebab dipermudahkan urusan rezeki. Dan tasbih juga, bila orang sebut subhanallahi wa bihamdih, dia dapat juga pohon di syurga. Yang mana batangnya daripada emas. Maka tambahan atas dipermudahkan urusan di dunia dan urusan rezeki, di akhirat dia dapat pahala yang besar. Dan antaranya orang memperbanyakkan istighfar. Setiap hari hendaklah buat istighfar 300 kali. 300 kali istighfar antara sebab yang kuat untuk dipermudahkan urusan rezeki. Astaghfirullah atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hendaklah buat 300 kali. Dan kalau boleh bangun pada waktu sahar, akhir malam, dan membuat istighfar, sangat bagus juga. Dan ada lagi antaranya baca surat Al-Waqi'ah. Baca surat Al-Waqi'ah pada waktu malam, maka ini sangat bagus untuk dipermudahkan urusan rezeki. Dan juga doa Al-Khadir alaihi salam. Doa Al-Khadir yang terkenal, yang mula dengan Bismillahi ma Allah la yasuqul khaira illa Allah, sampai akhirnya. Maka ini antara sebab juga dipermudahkan rezeki. Maka hendaklah seorang membacanya. Dan antaranya banyakkan doa, mohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon daripada Allah. Maka ini antara sebab insyaAllah dipermudahkan rezeki. Sedekah, membuat sedekah. Ramai orang, subhanallah, bila mereka buat sedekah, mereka bersedekah dengan 100 dapat 500, bersedekah dengan 500 dapat 5,000. Subhanallahil azim. Sedekah ini rahsianya besar, maka jangan orang tinggalkan sedekah. Dan ini istimewa Ustaz, dan hendaklah orang betul-betul jaga. Nanti
harap tim kita nanti sebarkan lagi dalam bentuk yang pendek untuk pemuda-pemudi dengar. Ustaz, membuat baik kepada ibu ayah. InsyaAllah. Ini kata ulama, birru al-walidain barakah fid dunya wal akhirah. Membuat baik kepada ibu bapa, ini barakah di dunia dan di akhirat. Saya kenal seorang, subhanallahil azim, dia seorang yang bila saya kenal dia muda, dia berbelas-belas tahun. Kemudian dia orang yang susah ketika itu. Yani dia kerja dengan orang, dia bantu kerja teknikal. Subhanallahil azim, ayahnya jatuh sakit. Bila ayahnya jatuh sakit, dapat stroke. Saya nampaknya sangat-sangat rajin jaga ayah dia. Apakah ayah dia mahu, dia terus cepat buat dan bagi kepada dia. Ayah dia kata, saya mahu makan. Terus dia pergi, bawa makanan kepada ayahnya. Dia, Masya Allah Al-Azim, saya memang nampaknya boleh rasa daripada hatinya dia khidmat kepada ayah dia ketika ayah dia sakit. Subhanallah Al-Azim, Ustaz. Setelah berlaku ini, sekarang dia dah orang kaya. Dia dah bos dalam bisnes. InsyaAllah. Saya kenal sendiri, saya tengok ini ajib bagaimana daripada keadaan itu kepada keadaan ini. Tapi alhamdulillah saya tahu barakah membuat baik kepada ayah dan ibu. So saya ini dengan mata saya saksikan. Subhanallah. Sampai sekarang Ustaz, dia membantu family dia, bukan hanya family anak dan isteri, bukan. Dia bantu family dia, ibunya, adik-beradik dia, kenalan dia. Orang ini mahu daftar anaknya di sekolah, tak ada duit, dia bayar. Orang ini nak belikan motor, dia bayar. Orang ini nak belikan kereta, dia bantu dia. Masya Allah, maknanya bisnes dia sudah sangat berjaya sampai ke tahap itu. Maka bagi semua yang mahu kebaikan untuk diri mereka, sama ada untuk urusan bisnes atau urusan yang lain pun, jaga buat baik kepada ibu ayah. InsyaAllah ta'ala akan dapat barakahnya yang besar. Dan doa, bila ibu buat doa, Masya Allah Al-Azim, barakah yang besar. Selalu minta daripada ibu atau ayah untuk membuat doa. Barakallahu fika. Amin wa fikum, Syekh. Terima kasih. Ada lagi soalan? Setakat ni saya ada soalan sikit. Masya Allah. Ni yang risau ni. Ustaz, jenis bisnes apa yang Ustaz buat? The main one lah. The main one. I mostly focus on handmade natural fragrances. Masya Allah. Based on essential oils and also wood oils or agarwood. To show the people what is the true pure natural agarwood. Macam saya cakap, peniaga kena jujur, at-tajirus saduq. Dan saya dapati throughout my years, dalam pasaran sangat banyak orang yang claim, minyak dia gaharu, pure, top grade ini. And sometimes there's not even a drop of oud inside the perfumes kan. So because I myself am passionate and interested in understanding oud, so I try to share the same interest to the rest. That's the main one. The main one. Alhamdulillah. I've tested some of your perfume. In fact, yesterday I passed by one shop where your products are there. Okay. Inshallah. What is your brand? The main one is Hikayat Fragrances. Okay. That's the main one. MashaAllah. So I found the testers. I found one. It's very nice one. I think Mukhallat Bakhur. It's Arabian style. Very, very nice. MashaAllah. Barakallahu fika. Barakallahu fikum. If we want to get from you some products, how to get?
Yeah, Usually Sheikh does not do any promotion, Yeah, but because I was delighted with your products, so I would like that they MashaAllah. experience the same thing. yeah. If we want to get your products, how to get it? Right now, I have a website, Uh-huh. hikayatfragrances.com. Okay. That one is mostly the agarwood and for the So natural all the perfumes. information is there we can Yes, find. yeah. Nanti bantu letak website bawah, insyaAllah. Kita bantu, insyaAllah. Barakallahu fiik. Barakallahu Alhamdulillah. fiik. You know, Imam Syafi'i disebut siapa yang baunya harum, dia guna minyak wangi, so akalnya jadi lagi kuat. MashaAllah. Dan menggunakan minyak wangi menggembirakan hati. Dan bila kita gembira, maka ini menjadikan kita lagi semangat untuk membuat taat. MashaAllah. Dan boleh lawan syaitan insya-Allah taala. Kerana syaitan tujuan dia untuk jadikan kita sedih dan down, tidak buat business, tidak buat taat, tidak buat Depressed. adapun perfume itu antara faktor yang memberi kita semangat untuk kita buat apa yang bermanfaat. InsyaAllah. Barakallahu Barakallahu Ustaz. fikum, Syekh. Terima kasih banyak. So much. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. This is our episode for today. Saya harap insyaAllah apa yang kita telah kongsikan pada hari ini insyaAllah bermanfaat kepada para muslimin dan muslimat. Akramakumullah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membunuh isterinya dengan cara lelaki bertindak mengelar isterinya. punca seorang lelaki bertindak membakar unit kediaman abang. Bermula daripada Ramadan Al-Mubarak, Islam wajib bergaduh. kita akan menjawabkan banyak soalan Sebabkan stres atau tekanan semakin aqidah, fiqh, salat, pertanian di Kedah memohon maaf puasa, sebelum masuk waktu sebelum haj, zakat, isu berkaitan pakal daging haram. halal atau tidak, Depan hukuman mati atas pertuduhan membunuh membuka domba. berkaitan dengan family, community, maka nantikan kita podcast bersama Syekh Omar. Podcast bersama Syekh Dr. Omar.